the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. Aduh, inilah nasib orang buta. Nasib tak jatuh tongkatnya. Ya Ji. Aku pun gerang tengok video tu. Dia kata, kenapa ni? Dia kenapa ni? Dia kata orang badan besar ni sihat. Sihat celah mana Ji? Ji, bot T20 tu harap dia ada duit je. Segi awet je kata, awet je nampak benda orang lain tak nampak. Itulah dia ikhlas lah tu. Terih Ji, kau tengok podcast Ji. Ya Ji, tu aku pening kok Ji. Lepas tu dia kabur pasal tu. Kok harang-harus tu. Orang bodoh harang. Harus macam dia kabur. Harus macam. Lepas tu segi aku nak tengok dia lawan dengan Jojo atas ni. Kita tengok. Mak dia duk pasti dengan Jojo. Kita tengok. Mak mu sakit perut. Lepas tu? Om nak pergi atas pita. Mu dapat adik baru. Okey, baik. Mula lah. Aku pun ada kerja kot dia nak buat. Baik. Okey. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Pokcik. Apa pokcik pakai spek? Pokcik buta ke? Ya. Pokcik memang buta. Pokcik lama dah buta nak. Tapi saya macam dok sedap pula pokcik diri saya duduk. Saya diri pokcik buat pokcik belakang sikit Boleh. Okey. Lepas tu buat apa? Pokcik nak apa? Pokcik nak minta duit. Teko. Untuk amal untuk pokcik. Boleh tak nak? Tengok aku baru. Tu nak duit. Tolong pokcik nak. Pokcik buta. Pokcik mana hari dah pokcik dah makan ni. Tolong pokcik nak ya. Siap polok. Saya tengok pokcik ni. Pokcik pun macam arwah ayah saya. Jadi saya bolehlah bagi duit ke pokcik tu. Pokcik nak berapa? Pokcik tak minta banyak pun. Seikhlas hati. RM10 ke atas boleh dah. Untuk makan. RM10 pokcik? Ya. Tapi ikut ikhlas hati saya ke ikut ikhlas hati pokcik? Ikhlas hati anak lah. Nak bagi berapa? Saya bukan anak pokcik. Saya ambil kan? Saya check yang luar. Nak lagi ni. Saya ada duit besar je ni. Saya ada duit besar je ni. Tak apa, seikhlas hati anak nak bagi berapa pun. Tapi betul ni pokcik, duit besar ni pun saya nak guna. Saya nak ada nak bayar benda kat ni. Saya punya tu lah OnlyFans tu. Saya nak bayar hot tu lagi. Tak apalah nak. Saya minta maaf dan saya minta diri kan. Sebab saya ada OnlyFans saya nak layang pula kat rumah. Hah?